Bulu kucing atas jadah tika nak semayang hukumnya najis ke tidak? Bulu semua bulu binatang ni gini. Binatang ada dua jenis. Babi, anjing, tolak tepi, tak masuk bau. Binatang lain. Dua jenis. Satu dipanggil al-ma'kul, binatang yang halal makan. Lembu, kambing, ayam, itik, bigi, unta. Faham? Yang kedua, ghairul ma'kul, binatang yang kita tak boleh makan. Ulama sembelih pun tak boleh makan. Kucing, geruk, lebi, rimau, rimau kotok. Bulu yang duduk di badan semua ni, binatang yang boleh makan, binatang yang haram makan. Faham? Lain badan babi lah. Kalau duduk tubuh, suci. Kita tengah mayang tayak awal, kucing mai duduk tariba, suci. Tak kata mayang. Faham lagi? Kerana bulunya suci. Bukan cabut hak tubuh dia. Nampak? Kita pergi semayang, kita pergi tengok deriang. Nah, ubuh-ubuh baja sikit. Nah, dah bukit nak turun bukit mayang. Solat dah mayang di bukit tu. Tayak awal rimah mari sendal. Rimah kau. Kita buat kerah gitu, tak salah mufarakah. Dia nak gaul gatai sendal di belakang kita. Faham? Kita buat kerah, kita tahu tak ngajar tak perimah buat dak. Faham? Apa? Pasal bulu tubuh rimah najis tak? Tidak. Gamak-gamak rimah mari sendal itu mengkosyok tak? Mayalah sejik dah kosyok dah. Ngaruk ngabang kali ingat. Kalau rimah. Basah kayak belekat. Bukan air kecil, air mazi tu baik. Tapi nak khabar tidak batal. Kerja di zoo. Tayak awal badak sumbu main duduk tariba. Tidak batal. Kerana tubuhnya tidak najis. Okey? Itu yang bulu di balang. Adapun bulu tercabut, maka hanya binatang yang halal makan je, bulu yang cabut itu suci. Ayam halal tak kita makan dia? Halal kalau sembelih. Bulu ayam cabut lekat di dahi tok siok, sah mayang. Itik halal tak kalau kita makan? Halal. Bulu itik lekat di atas dahi JKK, sah mayang. Bulu uta lekat di punggung Tok Imam, pasal naik uta mari sujud. Faham tak lah? Barang mahal belaka, naik uta terus mari. Naik. Masa Tok Imam rokok nampak secupak bulu uta duduk punggung Tok Imam. Hukumnya sah kerana binatang yang halal makan bila tercabut bulu suci. Adapun binatang yang tak boleh makan, haram makan, bila tercabut najis. Termasuk dalam soalan bulu kucing yang tercabut ada atas jadah. Ya, najis ke tak? Najis. Faham? Cuma bulu kucing ini bila sedikit kena pada kita semayang dimaafkan menurut kaul mu'tamad. Pendapat paling kuat